Jom teman saya buat telur mata sos edisi Ramadan. Masukkan minyak secukupnya dalam kuali legend. Panaskan minyak biar betul-betul panas, biar berasa. Itu buat api perlahan. Next, masukkan telur. Tak telur sampai ke perangai, saya tak balik dah. Tak balik telur ni sebab saya nak telur kuning tu dia cair-cair sikit. Lepas tu masukkan dalam pinggan. Masak sampai habislah telur tu, takak yang nak lah. Next, masukkan sedikit minyak. Panaskan minyak. Next, masukkan bahan tumis, bawang merah dan bawang holland. Masak sampai ke kuningnya bawang. Lepas tu masukkan bahan sos. Resepi pernah tengok di caption bawah dah. Masak sampai pecah minyak. Masukkan sedikit gula. Kacau biar sebati. Lepas tu masuk air sedikit. Nak bagi kuah tu cair. Saya tak suka pekat sangat. Last sekali masukkan bawang holland sebagai hiasan. Nampak layu sikit, tutup api. Seterusnya sos tadi dekat telur yang kita buat tu, tuang sampai habis. Okey, siap. Tapi sedap bila makan. Simple sangat. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.